You hire intern or something Saya rasa itulah punca dia. Kalau biru off macam pelik. Low cost tak boleh juga kan. It doesn't mean that low cost you kena buat design buruk kan. It doesn't make sense macam. This is why I say Australian punya design works. Assalamualaikum, bertemu lagi dalam rating design ke-21. So kita dah buat kerja ni bertahun-tahun Alhamdulillah. Ni tahun kedua atau tahun ketiga? Kedua saya rasa kot. Hujung tahun kedua hujung. So macam biasa kita akan bagi tahu apa kenapa mungkin orang first time yang tengok dan terjumpa kita punya page. Simple je, kita orang adalah designers yang dalam industri lebih 10 tahun Tambahan ni mungkin 30 lah kot. Level-level pakcik-pakcik lah. Tapi taklah, ada for sure akan ada orang lagi lebih hebat bagi kita. Betul. Cuma mungkin dia yang hebat-hebat ni dia busy dengan kehebatan dan sebagainya, dan dia ada platform dia. Tapi kami semua nak meluahkan je apa perasaan. Saya rasa Faiz, mungkin kadang-kadang orang merasakan kita ni sangat nak mengecam dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak. Kita sebenarnya nak merancakkan industri. Betul. Saya suka ayat tu. Kita sebenarnya nak merancakkan industri. Sebab Aiman lu pun terlibat dengan satu industri movement yang nak angkat design ni, dan kita nampak, Aiman sendiri nampak macam benda tu agak merudum Betul. Maksudnya saya tengok, maksudnya dah kurang bercakap, terlalu banyak komplain. Jadi saya rasa bagus dan sihat kalau kita, walaupun kita pun kecam-kecam sikit kan, tapi it's not about that. It's about talking secara educational yang lebih penting lah. Cuma saya rasa jangan ambil serius sangat lah apa yang kita cakap ni. Jadi kita saya minta maaf kepada founder ke apa yang kita cakap ni. Kita just luahan dan nak ambil. Kalau yang baik tu, yang buruk jangan ambil lah Apa-apa kita akan rating juga hari ni. Low cost airline. Last month kita buat airline top 10. Tapi walaupun Malaysia Airlines tak termasuk top 10, kita masukkan juga sebab it's our, orang kata apa, kita punya kebanggaan, culture kita. Hari ni kita masukkan juga low cost airline. Kita akan rate low cost ni macam mana man. Low cost ni kita tahulah dia low lah. Bila saya belajar design dulu, lecturer saya cakap, sometimes design ni you need to design to make it cheap. To show that, to give a psychology effect yang ini cheaper option. Betul. Contoh kalau dekat saya dulu kat Australia, nama dia Coles ataupun Woolies, dia ada produk macam kita ada home brand produk lah kan. Cak Ion ada home brand produk, Giant ada home brand produk. Dia akan compete dengan big brand, tapi dia ada own product yang dia akan design. Selalunya dia akan standardize, clean juga sebenarnya. Dia ada process of design tu, tapi dia akan make it, saya nak kata make it murah tak, saya tak tahu apa ayat instrument. Saya rasa mana-mana bisnes dia perlu fit bisnes punya design tu lah. Maksudnya produk tu menepati market dia tu. So itulah benda yang nak kena achieve. Betul. So dia punya produk tak nampak premium. Maksud saya mungkin tak warna hitam gold, tak, dia macam bukan sebab dia tak boleh buat. Bukan sebab memang target audience betul, dia tu. So boleh katakan sama untuk low cost airline ni, dia untuk target orang-orang macam kita kan. Kita lah kan low cost lah. Low cost kita nak gimana. Option pertama saya memang saya akan pilih low cost dulu lah. Sebab saya suka jimat kat situ lah. Biarlah beli kamera tak apa mahal. Betul, kita saya pun nak cakap sama, kita ni B40 tapi kamera kita T20. Kamera barang-barang kita kan, barang yang berkaitan kerja kita ni lah. Itulah, bila kita masuk low cost airline ni, adakah kita perlu rasa cheap? Tak juga. Dia kena, bagi saya kena nampak funky. Itu antara benda yang saya rampak lah bila low cost ni. Tapi kita akan tengok So kita ada 12 airline yang dah disediakan oleh Jose. So kita akan tengok apa yang kita boleh rating lah. Okay, kita pergi terus. My favourite man. Okay, saya pun walaupun ada banyak juga benda-benda aspek negatif, tapi saya rasa AirAsia, especially di awal-awal penubuhan syarikat ni semua, saya rasa it's done well lah. As a brand, saya rasa dia memang kalau tanya saya, adalah value-values yang saya tak suka sangat, tapi dari sudut brand saya rasa dia memang manage to stand out very well lah. Saya rasa sebab CEO dia pun tahu apa dia punya direction, dan bagi saya AirAsia ni adalah satu brand produk yang saya sangat banggakan lah. Merah dia very iconic. And then even walaupun sekarang ni dia try buat rebranding, dia tukar AirAsia, tapi logo AirAsia asal tu yang tulisan script tu very iconic, dan people susah nak move on from that lah. Sebab tu logo AirAsia yang bulat, saya memang tahu iconic Malaysia AirAsia, logo AirAsia tu bulat. Kalau nampak AirAsia tu, placing A dengan Asia tu, dia ada slightly atas sikit, Asia tu bawah sikit and slanted sikit. So memang
by design dan memang benda tu bukan sekadar tulis je, tak. Saya rasa AirAsia ni kenapa dia sangat relatable to public sebab dia macam apa, how the logo appear tu, dia kena dengan vacation, dia nampak cheerful. Betul. Dia nampak macam colourful, dia nampak macam even macam nampak Asian sikit. Betul. Dia ada rencah. Betul, dia ada rencah dia. Saya suka. Dia ada that kind of vibe kan. Kudos lah, saya tak tahulah kalau siapa kenal mungkin Tony Fernandez sendiri, kita boleh tag dia kan. Kenal siapa designer, who is the team behind Asian brand, kita memang nak jumpa sebenarnya. Betul. Kalau dapat official visit dengan orang, I like to visit them and know how the process of go through the behind the story ya. Saya memang saya sangat-sangat looking forward sebab bagi saya very iconic Asia ni, saya memang suka lah. And the whole thing, apps experience dia yang baru ni, move kan, warna hijau kan, and dia punya move tu macam just wow lah. Betul. Saya itulah apa, saya rasa mungkin AirAsia boleh look into this supaya masyarakat, especially creative community tu penting lah. Tapi saya rasa public pun, maksudnya target customer AirAsia pun akan lagi suka bila dia tahu the history, the story behind the brand lah. Are we going to rate the So we're gonna rate this, Aiman. Kita tak boleh nak compare dengan sebab tu kita asingkan low cost dengan yang tu, sebab kita tak boleh nak compare sebab dia different direction. Tapi for low cost, Aiman nak rate berapa untuk Asia? I'm thinking 8. Dari segi industry standard very high lah. Very high lah. Okay, nothing much to be complain lah. Betul, nothing much to be complain lah. I macam nak bagi nak bagi 9 sebenarnya, tapi so yeah, I think it makes sense to give 9 sebab with this benda dia macam dia element yang macam very wild ni, I think because they are very brave punya company. Betul. Lepas tu satu lagi, what we call it, dia orang celebrate golden something this month kot, I nampak. I bawa balik dia punya tu, I tengok even the booklet, buku dia warna gold, lepas tu dia bro, for sure dia ada team yang look after all this lah. I really want to meet them lah. Bagi 9 lah. 9 sebab dia value design. Fireflies, this is a copycat version of AirAsia lah. Maksudnya memanglah dari sudut business wise mungkin Malaysia Airlines bukanlah dia nak tiru sangat. Mungkin iyalah dia tengok AirAsia berjaya, I need to do the low cost version supaya I can fit into that market. So dia buat Firefly. So tapi the way dia buat benda tu pun, kita boleh tengok sebenarnya banyak brand bila dia nak attract mass, benda-benda yang low cost, benda yang affordable ni, dia akan cuba try tarik public as much as possible. So dia akan guna vibrant colours to approach biasa lah saya tengok. So, sebab kalau macam premium tu lebih kepada warna-warna yang macam dark sikit. Macam kita tengok sebelum ni kan, warna-warna kata, warna apa nama, kereta. Even Malaysia Airlines pun dah biru tua. Betul. Yang nampak elegan lah. Emirates lagi lah gold kan. So yeah, I mean it works for colour ni. Cuma logo tu sendiri, Aiman, nampak tak ada slanted? I mean mungkin lah by design, tapi F dengan yang bentuk shape tu dia jarak sikit. Ada orang dia buat jarak tu sebab dia bukan part of logo Malaysia Airlines kan. Malaysia dan airline dan logo wow tu dia boleh dipecahkan. Tapi ni dia rapat juga. Dia macam tak pecah, which is okay. Cuma masalahnya dia ada gap kat situ yang buatkan dia jadi macam awkward sikit. Nampak tak dekat pattern yang dekat airline belakang dia tu ada gradient kan. Orange sama dengan font Firefly, ada a bit of lighter orange dan kuning. So dekat situ ada gradient, dan bila mana kita apply pada background orange semua, dia terpaksa buang flat lah putih lah. Betul. Itu tricky part lah yang bagi saya macam saya pun came across je benda ni. Saya tak kata saya tak terlepas, cuma bila saya design tu, saya rasa macam ini sometimes logo yang bagi saya tak 100% sebab dia tak flexible enough. Logo Firefly ni saya rasa font dia tu nice, tapi dia punya icon dia tu macam tak practical macam tu. Orang akan nampak ada orange dengan kuning macam tu je sebenarnya kan. So doesn't make sense. That icon tu pun macam nampak macam percikan air ke apa, macam tak ada nothing yang macam iconic about it lah. You feel murah. Betul. Contoh dia punya poster yang fly safe tu kan, too many thing yang diorang nak letak kat situ. Dia punya harga tu they should make it different lah, kontras tu kan. Bulat tu kena colour lain ataupun background dia kena colour lain supaya stand out. One thing kenapa saya cakap team AirAsia ni dia tahu about design, because all the scribble tu semua dalam circle bulat. Kalau pasal saya boleh bagi 5. Saya bagi 5 lah untuk dia. Dia rasa my god. Ni saya cakap ni sorry lah, this is bagi saya logo airline paling buruk pernah saya nampak kat dunia ni.
I think we have the good version of batik kot. Font tu sendiri memang first thing yang dia kena ubah lah. Lepas tu dia letak pula logo bendera Malaysia. Logo batik ni yang tak sesuai untuk dijadikan airline lah. Airline punya level lah. Airline ni kita nak saya rasa okay, menarik, bagus dia nak bawa elemen batik tu. Oh, tu saya suka. Something, saya rasa mungkin pemilihan batik pun kalau kita tengok balik history Malindo sebagainya, mungkin they try to find satu elemen yang represent both countries, which is batik lah. Tapi saya rasa it can be better lah daripada ni. Cuma bagi saya lah, kalau saya contohlah saya hidup pada zaman untuk decision making untuk buat batik air ni, kita ni designer, kita boleh propose lah, mungkin owner sendiri tu kan. Saya tak akan pilih batik. Kenapa? Sebab Malaysia Airlines dah batik, Singapore Airlines pun batik. Walaupun bukan dia punya, kita kena jadi different sikit. Dan tricky pun batik ni, sebab ada pattern yang tidak sesuai untuk di-apply pada semua tempat lah. Dia punya poster dia okay, sebenarnya not bad compare dengan Firefly tadi. Bagi saya dia okay. Logo dia semua ada elemen batik kat situ. Cuma logo dan something yang perlu diubah. The batik air punya konsep branding tu tak kena, tak cantik bagi pendapat kami lah. Tapi dia punya implementation tu pandai. Maksudnya designer yang menguruskan dia punya social media ataupun marketing tu tahulah, sebab kita sebagai designer, kita kadang-kadang memang ada limitation kan. Klien kata ni logo kita orang, takkan tiba saya tak suka logo awak, saya nak betul. Kalau saya di-hire oleh batik, saya tak boleh buat apa-apa dengan logo batik tu. Cuma saya akan bermain dengan sebab tu nampak dia letak, kenapa dia letak box kat situ kan. Dia cuba nak dia manage logo. Dia punya original branding itu macam tak okey, tapi bila implementation ni saya rasa dia menyelamatkan batik tu lah. Tengok kat poster tadi pun memang batik air tu macam tak jelas tu. Pen batik tu B dia pun tak jelas. At least patutnya B tu kan, sebab font script ni dah susah nak baca. Lepas tu hampir tu buat macam pen dakwat batik tu, dakwat cat lilin tu. Saya terpaksa bagi bawah daripada Fireflies lah. Walaupun dia punya poster dia cantik, saya nak kena beritahu poster dia kemas smoky, cuma dia punya the whole thing. So it's 4. Kita bagi 4. Indigo saya dah naik lah. Bila saya pergi India itu, saya naik flight ni, ada benda yang saya tenung lama lah. Dia macam dia smart sebenarnya. Ada smart. Dia contoh macam dotted tu, dia elemen yang actually nice. Cuma dia punya font tu lah, Indigo tu, saya rasa macam dia tak balance. Sebab G tu dia buat besar, betul lah. Tapi dia jadi macam, yelah, the reason Indigo tu, go tu for go lah. Yelah, betul. Cuma bila dia rapatkan, dia jadi macam Asia kan, dia macam Asia, dua A besar. Tapi dia jauhkan. Macam Firefly dia sekalikan. Saya suka dia punya letter D dia tu lah. Sebab letter D dia tu sangat, benda tu helps dia sudah membantu logo tu become memorable lah. Tapi yang G tu betul lah, dia macam flow logo tu jadi macam offsetting sikit. Okay, secondary design yang dotted tu, dia ada macam love and hate relationship sikit ya. Tapi dia punya structure dan juga kalau nak pergi into detail, dia tak kena sebab the ratio of benda tu dotted. Lepas tu kecil, lebih kecil daripada Go. Sepatutnya dia rapat sikit dan besar. Dia jadi macam, dia macam seolah dua yang berbeza. Dan tengok dia tak banyak pakai pun dekat kaunter bank tu, tak ada kan. And then tiba-tiba dekat dia punya belakang tu dia jadi macam ada different type of elemen design pula. So mana datang contoh font ni dia tak sesuai untuk teks. Dia sesuai untuk logo je lah. Dia kalau nak pun macam mungkin label-label sikit-sikit, 2-3 words okay. Bila pergi sampai banyak ni dia macam, tapi tengok dia punya design, dia macam spacing macam betul. Dia punya margin dia starting with benda yang dotted airline tu lah. Kalau tengok dekat India tu Gandia tu, I dengan spacing kiri dengan A dengan spacing kanan tu memang for sure tak sama lah. Nampak tak, dia ada macam lean, clean, flying, lepas tu machine, lepas tu go. Dia terlamat dia saya tahu apa dia nak bawa, tapi dia spacing dan structure of grid dia. You think? Dia tak mencapai level Asia lah. 5 lah. Dia tak seteruk batik lah. Betul. Jetstar. Ni lah kita cakap bila mana Australian punya design. Why Australia ni power dalam design lah. Ni company Australia simple je, nama je Jetstar. Saya suka lah. Dia unik. Ini orange juga kan. Betul. Tapi Firefly dia macam, dia tak raise this kind of flavor. Itu all the colour, the font, it just works lah. Saya cakap tadi, saya kurang setuju bab Indigo tu punya font. Saya faham lah dia nak playful macam tu, tapi saya suka bold jet macam ni. Lepas tu nampak dia punya dekat tu Jetstar, ada star dia punya logo, tapi dia combine jet, dia buang star tu, dia digantikan dengan dia punya
terus dia punya logo Star tu jadi Jetstar. Logo dia dan the way dia play dekat body kapal, it's just works lah. Dia punya ratio orange tu, dia not everything orange. Dia macam nice lah. Cuma tak terfikir idea. Cuma Star tu kenapa dia buat tak, dia slanted sikit, slanted dia, Star lah. Mungkin sebab nak buat motion. Itu one thing. Satu lagi, Star ni dia dah overuse icon tu. Jadi how do you create benda tu bagi unik? Sebab saya selalu guna bintang Star dalam design saya, dalam macam-macam brand. So saya akan selalu modify bintang tu. Ini kalau kita bincang dari icon lah. Maksudnya icon bintang ni somehow despite dia dah overuse, it still can be used many times dan it works. Dan nampak this is why I say Australian punya design works. Tengok dia punya iklan dia, jiwa sale tu macam off sikit. Dia poster dia punya logo semua atas tu nice, tapi yang font bawah tu macam weird sikit. Betul. Kebanyakan ni kalau tengok yang make it count tu kan, nice. Dia ada elemen Jetstar kat ujung. Bagi saya memang proper design buat apps dia pun memang wow. Dia put something clever kan. Dia typical people, dia guna, dia ada idea, dia masukkan tingkap kapal terbang. Baru nak cakap tadi, that's a story, that's something clever. Dia bukan sekat nak create contrast supaya your logo stand out, tapi orang tengok ni immediately okay, this is tingkap kapal terbang. Dan sometimes tak perlu pula jadikan dia Star. Satu mood board thinking dengan team, dengan agency. Okay, apa yang kita boleh come out with something yang brilliant, yang nice, yang represent this message. Come out with the kapal terbang punya tingkap. That's very iconic, just nice lah. That's why saya pernah naik Jetstar, saya tahu saya memang happy lah dengan dia punya the whole thing, tiket dia punya ni. Dia still low cost, kita kena ingat dia still low cost, tapi kita tahu a proper designer yang buat benda itu yang kita nak cuba sampaikan. I think Jetstar ni one thing yang kita boleh belajar a lot daripada logo dia ialah dia tak typically guna all white. Maksudnya Jetstar tu warna hitam, bintang warna putih. Flexible. Saya rasa doesn't work pada semua logo, tapi untuk case ni benda ni interesting lah. Macam Firefly dia memang main putih terus semua je kan. So apparently bila dia buat macam ni, it works. Sebab bayangkan Jetstar tu totally dark, bintang tu totally white, tapi dia jadi stand out bila macam tu. Unik lah. Okay, rating man? At least 8. Saya bagi 8 okay? Scoot ni saya tak faham lah. Even kalau saya tengok Singapore, dia Scoot ni dia macam Malaysia Airlines dengan Firefly punya relationship lah. Sama sebiji kan, low cost version of Singapore Airlines lah. One thing saya tak faham, kenapa kapal terbang dia punya kuning dengan logo dia warna yang berbeza. Tak faham. Saya tak tahu kenapa dia ada two type of logo colour. Kuning yang logo dia tu tak kontras enough pada kapal tu. Tapi pada saya okay kalau kata nak guna warna kuning yang terang pada logo dia tu. Kalau kata dia nak go macam like very clean, minimalist, neutral punya style macam tu, ada cara implementation yang can work for that. Cuma saya tak tahulah, saya bukan dalam industri kapal terbang. Kebanyakan kapal terbang ni warna dia putih, dan of course lah kuning tu memang tak akan pernah berkesan dengan warna putih. Saya banyak kali design kalau warna kuning tu saya akan pilih background hitam ataupun something yang tidak putih lah. Dia akan kontra. Kenapa dia tak buat color kuning the whole aeroplane kuning? Maybe putih sikit je ke? Dan satu lagi, kenapa tulisan Scoot tu dia buat color putih, outline hitam? Itulah. Padahal logo asal warna hitam. You can just do that. Betul, dengan dia punya Scoot.com tu pun dia buat macam tu. Kenapa dekat Echo tu Scoot dia T dekat logo lain, T dekat ni lain? This is never about Malaysian Singapore rivalry. Somehow okay pula. Kita ambil contoh yang walaupun tak kena-mena, Custom. I like Custom punya branding. Maksudnya Custom dia guna kuning. Betul. Bukan salah warna kan. Bagi saya smart. Tengok apps dia, design dia. Saya pergi, saya experience dia punya kedai, very nice kuning tu. Tapi macam kapal pun okay, dia guna seat color biru. Off lah, macam pelik. Visually nampak lah dia try to do something different. Ada parts yang macam doesn't feel macam make sense. Tak ada pula outline putih yang dia buat sama macam kata aeroplane tu. Saya rasa itulah punca dia. Bila mana dia letak kuning, dia letak font warna putih, memang visually pada jual. Mungkin kalau air traffic control tak nampak ni kata bang apa kan, nak kena ada outline. So sepatutnya nak soft tu letak hitam je lah. Saya rasa memang watching few documentary memang cat kapal terbang ni very sensitive. Dia memang dia orang repaint apa semua ni, ada apa engineering aspect of it. Putih tu saya baca sebab tak nak bagi panas ke something like that lah. Sepatutnya better lah. Maksudnya Asia pun boleh buat okay. Firefly pun lagi okay benda ni kan. Okay, rating man. Logo dia okay, tapi ni dah lah logo dia biasa. Lepas tu dia punya design pun biasa. So memang betul lah bagi 3 lah. Scoot kita bagi 3. Ryanair. I hate font dia. Logo dia macam ni, rasa macam very 90s punya logo kan, punya branding. Dia apa sebenarnya tu, apa tu adalah macam gambar orang bersayap kan. Betul, orang dia buat macam hub apa betul, orang bersayap. Betul belakang tu apa ni dia macam zoom tu. Betul, ada macam angin lah, kena macam wave. Tapi come on lah, dalam dah zaman moden ni do rebrand lah. I mean doesn't make sense lah. Tapi colour okay, saya suka. Colour nice. I don't like the colour. For me dia colour tu okay masuk, tapi dia macam
terlalu boring. Dia macam 90s. Yalah. Oh, tengok dia punya design teruk. Changing serius lah. Nah, tapi logo Ryanair tu sendiri, oh my god, dia macam should they put space between Ryan dengan Air? Wah, I hate the logo, the font. Oh my god. No, the font macam Impact Yes, Impact. Yang atas tu kan. Ryanair ni pun macam seolah, I'm not sure, macam Arial all capital, I don't know, macam rating design wise lah. Tu itulah dua kot, batik dan Firefly dan lain tu, skop tu macam tak okey. Rupanya ada lagi yang tak okey lah. Betul. Tapi kalau kita ambil perspektif sebagai low cost, tak boleh juga kan. It doesn't mean that low cost you kena buat design buruk kan. Dan betul. Bagi saya color combination dia je yang just nice, yang kena, yang kita boleh pergi jauh lah dengan color tu. Betul. Bagi saya kita boleh pergi jauh dengan color tu. Combination color yang okey. Oh, menarik tak color hijau ni Ni menarik. Ni macam menarik tak? Ni wow tak color hijau. Kadang-kadang bila kita nak murah dan nampak murah, just a simple text. Kalau saya diberi pilihan untuk buat low cost airline, saya akan buat direction macam ni. Clean, simple. Dia tak mestinya buruk, tapi dia simple. Dan simple tu membuatkan dia nampak a cheaper option. Macam AirAsia dia go all red. Dia go very garang, very vibrant, loud semua kan. Betul. Tapi kalau kita tengok sini, color hijau accent tu dia just nice tau. Dia macam and unique. Warna unik. Saya suka lah. Betul. I like. Kalau tengok logo lama dengan logo baru dia tu, nampak lah. macam very nice, refresh lah. Betul. Indigo tadi kan, walaupun go tu besar macam tak kena, tapi sebabkan font ni sesuai. Bila font tu symmetrically tu sesuai, dia nampak kemas je. Perbezaan B dengan A tu sama. Dan kenapa A, B, A, C tu adalah yang jenis yang gemuk-gemuk tu, dia okey. Kalau macam go tadi, go tu macam the size of go tu is too much compare dengan I, N, D dan O tu. Cuma saya rasa mungkin dia kurang, dia lack design element sikit lah. Sebab kita tengok kat kapal tu, dia dah tulis Air Baltic besar-besar. Tapi dekat belakang ekor kapal tu dia tulis balik Baltic. Tak sure what's the reason. Sepatutnya dia come out dengan secondary logo ke pattern icon ke pattern betul lah. I like dia punya uniform dia, baju colour gelap tu dengan scarf hijau. Dia memang colour hijau green ada good accent tau. Betul. Dia macam jadi very memorable, macam nice lah. You feel fresh lah. Betul. Sometimes you don't have to be bombastic in design. You just need to have something that works. Betul. Tak ada nampak macam over ni kan, nak macam batik akan ada corak-corak. Dia macam, tapi mungkin kalau kita culture Asia, kita rasa kita tak boleh terima kot begitu. Tu simple. Betul lah. Saya bagi rating tinggi juga walaupun dia simple. Agak pelik orang kata, bagi ni 8. I don't care. I think 8. Saya bagi 8. Come on. Serius lah man, font ni man. Pemilihan font sangat penting dalam kita ni brand. Macam pakai topi lah kata bang dia, ada warna orange kat atas kepala dia, zoom macam tu kan. EasyJet dengan Air Baltic tadi, dua-dua simple. Dua-dua konsep yang lebih kurang sama. Dua-dua just pakai typeface. Kenapa kita orang lebih toward Air Baltic dengan ni? Pertama sekali font lah. Pemilihan font tu sangat penting. EasyJet ni font dia, I would say dia inappropriate. Yes. Dia mungkin work untuk tadika ke mungkin. Boleh nak cakap betul. Untuk airline ni dia just doesn't work lah for me. I think dia punya design element pun tak ada sangat. Dan colour orange tu, macam kita cakap, sometimes bila dalam pemilihan colour ni kan, kita kena propose satu warna yang tidak dipakai orang. Warna yang agak unik. Macam tadi kan, Air Baltic punya hijau tu, dia macam something yang macam kita tengok F1 tadi yang colour pink lah. Tapi itulah macam orange ni typical colour lah kan. Tapi man, saya tengok design dia. Design dia saya suka. In fact sebenarnya Firefly sepatutnya macam ni. Macam nak compare dengan AirAsia. Apa menyebabkan AirAsia ni dia dah typography. Betul. AirAsia nampak clear ada typography system tu. Kalau Meet Your Captain tu macam font dia lain sikit. Dia tak nampak macam typeface compare dengan yang Billboard Slipper tu kan. Tapi itu actually nice. Bagi saya tak tahu, nicely design. Website dia pun clean, nice. EasyJet punya tag tu kan, saya suka benda tu. Saya suka design element. Tapi memang font logo dia tu hancur lah, merosakkan. Okay, so kita rating terus EasyJet. Saya kena bagi lebih sikit sebab kita tak nak salah. I mean of course lah, the logo tu memang buruk lah kan, tak nak buat apa. Tapi as a designer kita nak tengok the whole concept. Saya rasa macam nak kena bagi 5. Sebab dia cuba juga buat something yang berbeza dan cantik dan kemas pada dia punya marketing materials. Cuma logo tu lah tak nak buat apa. Saya rasa 4 sebab saya rasa dia tak ada design element. Dia macam tapi kalau tengok macam EasyJet punya tag, EasyJet punya tu, lepas tu dia punya tu kan adalah dia punya corak-corak tu lah. Itu corak apa sebenarnya?
Saya rasa dia just overlay tu, pattern lah, pattern. Tapi dia ada lah. Compare dengan Scoot lagi tak ada kosong. Kosong kuning tu. Dia ada dah elemen yang dia nak buat something yang lain lah. Yang tu subtle, orang tak nampak dari jauh. Bila tengok dekat, ada sikit. Okay. Max lah. 5 lah. Ni Haiman kan suka. Ni US kan, we know kenapa US ni. US dia hit and miss lah sekarang. Betul, tapi mostly hit lah. Mostly hit lah. Tengok dia punya jet blue, lawa kot. Dia punya line of orange and blue saya suka everything except the font. Font dia okay, tak adalah masalah sangat. Kalau saya suka font macam Air Baltic tu. Tapi saya suka sebenarnya, setakat yang saya nampak lah, yang line dia agak playful. Dia macam Asia tadi. Lepas tu saya suka lah dia punya pattern biru tu, biru orange. Ini menarik kan. Ini agak interesting. Tak, sebenarnya saya rasa Batik Air patutnya buat macam ni. Dia tak boleh the whole thing. Dia just kat situ je. Dia jangan limitkan kepada satu batik. We are so rich. Maksudnya Malaysia dengan Indonesia, bila cakap pasal batik ni, kita boleh bergaduh kan. We have so many kind of corak batik, and yet dia orang spesifikkan pada satu pattern je macam. Saya suka lah Playful Jet tu. First time saya nampak dia buat macam ni. I like lah Playful Harlequin. Ni saya cakap ni, kadang dia membagi inspirasi pada saya bila saya nak involve brand company saya lah. Saya suka playful yet systematic. Saya selalu suka benda yang ada story behind it. Macam contohnya Boston Red Sox, dia macam doesn't make sense sikit lah kan. Sama jugalah barcode ke apa semua tu, dia maksudnya behind it ada something else tau. Tengok dia punya billboard je, relax. Benda yang atypical kan. Dia guna ejaan lain ke terus. Yang tu yang saya nak nampak. And ini Asia pandai. Dia akan guna, sebab dia tak all about. Kalau tengok tadi macam Firefly, hang letak gambar European, European. Memanglah you airline company, but sometimes you untuk jadi memorable, you kena fikir, apa benda ni ya? Apa benda ni ya? Okay. So dia apa? So dia macam Asia kadang dia akan guna gambar orang dekat kerusi malas tepi pantai, ke payung. Betul. Maybe benda tu, sebab benda tu mungkin lebih relatable. Orang bukan nak sangat about naik kapal tu, orang about the destination. Tapi bila tengok billboard ni macam betul kan, cakap dia hit and miss juga kan. Sometimes tiba-tiba macam itulah ada yang tak berapa kena pula. Kan? Yang untuk yang inilah. That's the thing about brand yang macam very wide dia punya application dia. Yes. Certain application tu macam dia just outsource. Mungkin macam dah dia outsource pada company lain. Yang design kapal, painting, official uniform semua tu satu. Untuk awal-awal dia buat ni kan, masa nak buat company dia buat ni. Lepas tu saat lagi dia punya marketing dia company lain pula ke apa. So tu yang kadang-kadang mungkin jadi macam tu lah. Itulah dia kena pilih company yang faham the actual design, branding, outline, the design brand guide tu, supaya dia boleh. Saya tengok Mercedes punya brand guide, very tight tu, tak boleh nak buat apa-apa sangat. Tapi ada playful area, tapi dia jaga lah supaya tak jadi macam ni lah. Saya suka sebenarnya playful tadi. Saya bagi, saya nak bagi 7 Aman. Okay, mungkin 6 lah, 6. Saya 7 terlampau tinggi. Saya pernah naik kat Fly Dubai ni. Ni wild tu tak? Most typically people use 2 atau 3 color je. Dia guna macam pattern abstract macam ni yang complex sikit. Kind of stand out lah. Tapi stand out. Somehow negara Arab ni dia memang hire a proper designer lah. Mungkin agency tu bukan kat orang Arab pun. Betul. European ke, British ke, UK, US ke kan. Tapi tengok sekali saya tahu dah it's a proper agency yang design. Betul. Tengok dia, how you want to be iconic. Lepas tu ada dotted kat situ. I don't know why, tapi Fly Dubai dia tak letak pula dua banyak macam Scoot tadi, depan Scoot, belakang Scoot. Tu saya satu benda yang saya tak apa, sujung Asia belakang logo, depan tu ada Asia.com. Mungkinlah itu nak tunjuk website, tapi saya prefer ni macam Fly Dubai dan that's it, pattern belakang tu. Color pun agak okay, tapi saya selalu suka konsep yang ada accent. Kita nampak application dia, nampak dekat pattern dia punya scarf tu, ada dia boleh main dengan banyak colour. Dia sikit je kita boleh main, tapi dia tahu it's part of the branding punya group. Clean. Betul. Boleh kalahkan Asia juga ni. Boleh setanding kot. Kalau nak compare dengan Ryanair, this is a proper design. I think Ryanair should learn a bit, sebab colour dia sama, cuma tinggal lagi kuning tu orange. I just like the direction. Kita nampak proper design kat situ. Tapi tu yang saya kadang tertanya, Faiz, macam saya tak sure lah this costing project. Saya rasa bila airline ni memang dia nature industry dia memang multi-millions lah. Supposedly you engage dengan creative agency, sepatutnya you get something yang good. I think bila kata Ryanair ke even Scoot pun rasa macam Scoot, you hire intern or something lah. Tu lah, sayang lah. And surprisingly, we are not talking about
third world countries ke apa kan. This is a developed nation yang Scott, high GDP. So saya bagi yang ni berapa man? Nak cuba bagi 7. Saya macam nak bagi 8 sebab dia macam setanding dengan Jetstar. Dia punya implementation of design tu. Sebenarnya kalau tengok dia approach accent dia tu macam Air Baltic, tapi Air Baltic macam next level lagi Saya nak bagi 8 juga ni. Tapi kalau memang tak suka kita bagi 7 lah. Saya ikut je. Okay, saya rasa dia punya pattern itself boleh win. In fact semua saya nak bagi 9. That's a special place yang Asia. Not, it's okay if you want the same level dengan Asia. Sebab Asia dia ada sistem. Dia macam satu civilization. Betul. Boleh lah bagi 8 lah. Okay, saya setuju dengan Aiman. Walaupun saya masih lagi memberi ruang untuk orang lain juga dapat 9, tapi itulah Asia, Asia special place lah. Please Asia tolong sponsor. Air Arabia. Okay. Air Arabia is Saudi Airline punya low cost maksudnya. Okay, Aiman dulu belajar di negara Arab. Satu masalahnya adalah font Arab tu lah. Arabic font ni yang susah kita nak dapat, macam mana Emirates, Qatar, yang they really, I think they have maybe specific people to just design the font itself. Bila saya tengok balik Jordan kan, if I recall, big brands dia punya design memang wow, impressive. Dia punya Arabic font, especially brand-brand yang daripada Amerika tu, dia tukar kepada dia tukar ni nampak sama kan? Very clever dia punya ni kan. Saya ingatkan macam everything dia outsource, dia ambil dari luar. No, they themselves, community dia, design ni dia very good. Saya wonder, I mean we have 5 kali ganda jumlah penduduk dia, and yet kita tak boleh pergi ke level tu. Why? Itu yang kita buat segmen ni semua. Kita nak elevatekan balik design industri. Kita nak orang faham pasal design, orang berbicara pasal design. So, ni benda yang maybe very niche, berapa persen saja yang bincang pasal benda ni, very needy pasal benda-benda ni, tapi looks nice to our eyes and also the brand lah kan. Satu elevate lah. Nak ke tamadun yang besar ni, kita perlukan satu brand dia. Kembali kepada font Arabic ni, saya pernah jumpa yang better font lah. Betul. Air Arabia ni dia soal macam mix, the merge between Emirates Airline dengan Asia. Sayangnya dari segi execution dia, saya rasa dia tak stand out sangat. Logo pun macam burung macam. Tapi kan, kenapa burung tu ada 2 jenis burung? Kalau mata saya silap lah. Betul, dekat Echo tu macam lain sikit. Kenapa you boleh ada 2 jenis bentuk burung? Macam soalan Malaysia Airlines ada 2 jenis bentuk. Wow. Okay, ni yang saya kata vibe Asia ni, dia cuba buat lah kan kat situ. Saya suka. Cuma dia macam tak ada identity sikit lah kan. Dia nak pergi ke modern, tapi at the same time ada juga design dia yang very old school ni, style kita pernah bincang semua ni lah. Bila saya tengok ni, remind me of Jetstar lah, how clever dia window shape tu. Betul, clever, that's clever. Font dia macam tak konsisten lah. Logo pun kita cakap dia tak konsisten. Kids Fly Free tu is different dengan Mumbai. Saya tak boleh bagi tinggi lah. Tak boleh. Rating 4 lah. Okay, 4. Okay, itu saja untuk hari ini. Low cost airline, banyak lah kita belajar. Maksudnya tak semestinya bila kita low cost tu kita kena lowkan kita punya design. Kita nampak beberapa contoh yang baik tadi lah. Paling biasa dia apa? Paling memorable lah for me Air Baltic. Kita dapat satu benda. Kita pun belajar sebenarnya. Saya rasa bila saya review ni, saya rasa paling saya suka Air Baltic. Air Baltic dari sudut colour dia tu. Jetstar saya suka dia punya clever implementation dia tu. Kita boleh apply. Memang balik ni saya terus rasa macam I think this is what about talking about betul design, good design. Kita rasa inspired. Betul. Itu yang saya suka pasal benda ni. Yang kita buat ni pun bukan untuk orang lain juga, untuk diri kita juga. Betul. Kita nak reflect balik, sebab yelah tim kita buat research dan sebagainya kan. Kita pun belajar. Baltic antara yang saya suka. Tapi apapun, terima kasih siapa yang tengok. Harap dapat belajar sikit apa yang kita cuba, dan kami pun dapat belajar. Dan jumpa lagi di masa depan.